Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke program Safety Talk. Program ini adalah program kerjasama anjuran SafeX di RBHK University of Automotive Malaysia bekerjasama dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Pahang. Program ini kita anjurkan adalah untuk kita borak-borak dan sembang santai semua isu-isu semasa yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Saya Hidayah Raji Idris, hos anda untuk episod kali ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk siri yang ke-6 kali ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting iaitu OSHA Section 18B berkaitan dengan kewajipan pentaksiran risiko. Jadi untuk mengupas isu ini dengan lebih mendalam, kami bawakan khas untuk tuan-tuan dan puan-puan jemputan kita pada hari ini daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan iaitu Tuan Ahmad Fakri Muhammad Yusof, Ketua Seksyen Penguatkuasaan JKHP Pahang. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya pun sihat, Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak kerana sudi bersama kita dengan hari ini. Tuan, kalau ikutkan kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi Tuan sudilah kiranya Tuan ceritakan sikit latar belakang dan pengalaman Tuan dalam bidang kesihatan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini. Baik. Saya dilantik di skim perkhidmatan ni lah. Pemeriksa Kilang dan Jentera bermula tahun 2011. Saya ditempatkan di JKKP Perak lah asalnya. Oh, Perak. Di Perak. Dan ketika masuk tu saya duduk di seksyen hygiene industri, lebih kepada bahan kimia, bunyi bising. Kemudian saya dipindahkan ke seksyen siasatan dan pendakwaan lah, lebih fokuskan kepada menjadi sebagai pegawai pendakwa, pegawai penyiasat. Dan selepas itu 2019 saya dipindahkan ke JKKP Pahang lah. Jadi di JKKP Pahang daripada 2019 hingga kini, dan sekarang saya berada di seksyen penguatkuasaan sebagai ketua seksyen penguatkuasaan. Okey, banyak pengalaman tu ya. InsyaAllah. Okey, kita sangat berbesar hatilah dapat bersama Tuan hari ini. Okey, jadi Tuan, kita rasa kita teruskan kepada soalan pertama kita lah untuk sesi kita hari ini. So, Section 18B ni adalah antara peruntukan baru dalam pindaan OSHA 2022. Jadi boleh tak Tuan ceritakan sedikit apa dia OSHA 2022 ni dan apa yang mendorong kerajaan untuk masukkan section ni secara khusus dalam akta? Baik, terima kasih di atas soalan tu. Very good question. Dan kepada semua penonton, berkenaan dengan Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pertama sekali kita kena tahu sebenarnya daripada mana punca wujudnya Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan 1994 ni. Kalau macam kita menurut pada tahun jika tak silap saya 7 Mei lah, pada tahun 7 Mei 1991, kejadian Bright Sparkle. Kejadian Bright Sparkle yang mana berlaku letupan bunga api. Ketika itu belum ada lagi berkaitan dengan OSHA ni. Jadi selepas daripada isu tersebut, macam mana kita lihat di Sungai Buloh tu dah macam Hiroshima, dah macam bom dah. Ketika itu memang tiada lagi berkenaan dengan tanggungjawab majikan, tanggungjawab pekerja. Jadi tiada apa-apa yang boleh menjaga keselamatan mereka. Jadi selepas daripada kes itu, bagaimana kita tengok hazmat bomba ditubuhkan, kemudian kita juga tubuhkan jugalah dan kita pindah. Bukan kita pindah, maksudnya baru kita wujudkan Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan 1994 yang mana dia memfokuskan sebenarnya kewajipan majikan secara kendiri untuk menjaga keselamatan pekerja. Di bawah Seksyen 15/1 sebenarnya telah pun meletakkan bagaimana tanggungjawab majikan untuk menjaga keselamatan pekerja ketika pekerja sedang bekerja. Panjang sebenarnya kalau ikut undang-undang tu. Jadi saya buat secara ringkasnya, majikan bertanggungjawab penuh lah dalam menjaga keselamatan pekerja. Itu 15/1. Jadi ketika itu 15/1 ini dia tidak meletakkan syarat khusus berkenaan dengan high rate ni. Cuma ada mengatakan di bawah Seksyen 15/2 15(2)B untuk membuat perkiraan berkenaan risiko. Jadi ketika itu hanya kita fokuskan kepada garis panduan HIRAC iaitu Hazard Identification, Risk Assessment, Risk Control. Jadi ketika itu tiada pengkhususan. Jadi majikan perlu untuk membuat perkiraan. Kadang-kadang mereka tak faham perkiraan ni macam mana. Adakah perkiraan nak kira untuk calculation? Biasanya kalau majikan kita ambil dasar keselamatan je lah. Mereka akan katakan dasar keselamatan safety policy itu adalah
insurans. Ada pun nak beli insurans? Bukan. Dasar keselamatan itu perjanjian majikan dengan pekerja. Sama juga dengan perkiraan. Jadi bagaimana pada tahun 2022 kita pindah supaya meletakkan syarat khas ataupun khusus berkenaan pengadaan hairat tersebut. Jadi dekat dalam tu kita ada pilihan lah, sebab kalau kita tengok daripada tahun 1994 sehingga sekarang lebih kurang 30 tahun lah kan. Kebanyakan majikan ni melebihi bersifat reaktif. Maksudnya kemalangan dah berlaku, dah ada lah kan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita nak bagaimana majikan proaktif, mengadakan dulu hazard identification, risk assessment, risk control tersebut. Dan keadaan sekarang ni majikan dia hanya faham bahaya. Sebenarnya bukan tu. Dan tindakan biasanya, contohlah kita ambil, majikan dia tahu nak sediakan PPE je. Tapi dia hanya buat terus kawalan, dia tak fikirkan berkenaan dengan hazard benda pertama dahulu. Jika tiada hazard, tiadalah risiko, barulah kawalan tindakan boleh dibuat. Kebanyakan majikan ni, ada aksiden lah, contohnya lah, potong jari, sediakanlah sarung tangan besi. Lepas tu kaki tercocok paku ketika dekat construction. Kasihlah pula kasut. Tapi dari punca tu, punca kuasanya, itulah wujudnya 18B ni berkenaan dengan pentaksiran risiko. Jadi majikan dia kena buat hazard identification dulu. Wajib kan? Wajib. Betul. Dan kebanyakan mereka kurang faham berkenaan dengan hazard tu. Hazard ni sebenarnya adalah sesuatu keadaan yang berpotensi menjadi bahaya. Kita ambil mudah lah. Contohnya macam kita ambil kipas dekat rumah. Analoginya macam kipas kat rumah, tak tertutup petanya. Jadi ada anak kita ataupun sesiapa datang, punya jari. Contohlah kan. Jadi hazard tu adalah kipas, jentera yang berputar. Jadi bila kita ada dia punya hazard tu, so kita kena tahu apa risiko. Macam kita tahu lah kan, seperti mana. Betul. Jadi tangan boleh terkena dan luka. Itu adalah risiko dia. Kemudian barulah kawalan tindakan tu dibuat. Jadi kalau macam biasa kat rumah lah, bila berlaku, jerit je. Jerit je. Tak boleh tu. Betul. Jadi benda tu tak boleh terus tiba-tiba ke kawalan. Jadi kita kena taksir dulu risiko dia. Bahaya. Baru kawalan tu wujud. Itulah konsep dia. Jadi perlulah untuk buat. Kerajaan wajibkan pada semua majikan. Kerajaan wajibkan untuk buat. Dan seperti yang kita sedia maklum lah, di bawah Akta Pindaan ini telah meletakkan hukuman 10 kali ganda lebih berat daripada peruntukan akta yang sebelum ini. Sebelum ini hanya RM50,000 sahaja kegagalan untuk mengadakan hairat tu, contohnya lah. Tetapi sekarang telah dinaikkan sehingga RM500,000. 10 kali ganda lah. Tinggi agak tinggi. Sangat tinggi, agak tinggi. Sangat tinggi sebenarnya. Okey, Cik Fakri, kalau kita tengok sebelum Seksyen 18B ni wujud, adakah majikan tak ada langsung kewajipan terhadap menjaga pengurusan risiko ni? So apa beza sebenarnya keadaan dulu dengan selepas akta ni dipindah? Baik, berkenaan dengan perkara ini, seperti saya ceritakan sebelum ini, berkenaan dengan Seksyen 15 tadi. Seksyen 15 adalah memastikan kewajipan majikan untuk menjaga keselamatan dan ada mention berkenaan dengan setakat yang praktik. Setakat yang praktik tu ada dekat dalam Seksyen 15-1. Di bawah setakat yang praktik ini, dia meletakkan 4 perkara. Macam mana kita nak tahu adakah kita dah buat ni, majikan ni dah buat setakat yang praktik ke untuk menjaga keselamatan pekerja? Jadi dia kena tengok pada 4 perkara ini. Pertama adalah berkenaan dengan majikan kena tahu adakah bahaya dia. Dia ada pengetahuan tentang bahaya. Yang kedua. Ketiga, dia ada cara untuk mengatasi terhadap bahaya tersebut. Dan keempat, ada peruntukan keuangan yang mencukupi dan sesuai. Analogi mudahlah. Kalau macam yang lain-lain biasa kemalangan, duit boleh. Kita boleh buat untuk contoh nak tutup gading lah. Contoh kalau macam ada jentera berputar, kita boleh gading. Tapi kalau contohnya payung terjun, ahli bomba memang terpaksa juga untuk menggunakan ataupun untuk melakukan payung terjun tu. Jadi adakah kos yang terlibat tu boleh sebab kita nak buat netting? Tak sesuai lah kan? Tak sesuai. Jadi bila tak sesuai tu, dia bukanlah satu yang praktik. Praktiknya hanyalah contohnya latihan, menggunakan parachute, lepas tu ada second parachute. Tu contohnya. Jadi untuk sekarang, dahulunya ni hairatnya seperti macam sukarela lah. Bukan kata sebagai sukarela. Maksudnya dia kena buat, cuma dia tidak khusus. Kalau macam masuk di kes mahkamah, kita kena rujukkan daripada Seksyen 15-2 perkiraan tersebut.
perkiraan ni sama juga sebenarnya high rate, cuma dia tidak terlalu fokus terhadap apa sebenarnya majikan kena buat. Jadi di bawah Seksyen 18-1 telah menetapkan memang penaksiran risiko ni adalah perkara utama sebelum apa-apa kerja ingin dijalankan. Jadi Betul dia kena buat. itu yang paling penting. Paling penting Kena sekali. buat high rate dulu. Tapi lain isu dia ialah berkenaan dengan high rate ni, kebanyakan majikan dia kurang faham dan kurang jelas. Macam So, mana dia, dia nak buat apa dia semua kan. akan berikan dulu barang. Kasih PPA dulu. Dia kasih E pula. Tapi tempat tak bising. Jadi dia tak Dia kena identify betul-betul. Betul. Okey. Contoh macam wire yang berselerak. Contohnya wire berselerak. Jadi apa yang dia buat ialah dia tak kasi orang lalu je. Sebenarnya bukan itu cara dia. Jadi secara risikonya ialah dia kena tutup lah. Mungkin kena tutup ataupun dipindahkan. Sebab untuk kawalan risiko ni dia ada 5 lah. Jadi kita ada pertama elimination. Maksudnya elimination, kita hapuskan risiko tersebut ataupun hazard tersebut. Tapi biasanya memang eliminate kan. Contoh bahan kimia bahaya, tak boleh nak, kena juga bahan kimia tersebut. Jadi tetap nak gunakan. Tak boleh eliminate, kita substitute. Kita tukar. Contohnya lah di kilang sawit saya ambil N-hexane. N-hexane ni satu bahan kimia yang boleh menyebabkan kepada kanser. Memang karsinogen lah, kategori 1. Jadi kilang sawit apa yang berlaku di Pahang ini, kebanyakan apabila isu substitute ni mereka ambil, mereka tukarkan kepada isooctane. Jadi isooctane ni dia bahaya tapi tidak boleh menyebabkan kepada kanser. Itu adalah perkara kedua. Ketiga, dia boleh buat kawalan kejuruteraan. Contohnya untuk mengadakan fume hood ke bawah asap, ataupun dia mungkin boleh menutup kawasan. Keempat, kawalan pentadbiran. Kita ada macam rotation work, mungkin kita letakkan daripada pekerja duduk dekat luar kan, bilik bising tu letakkan bilik. Dan terakhir sekali PPE. Tapi pun kan biasalah, apa majikan akan buat yang pertama sekali. Yang pertama sekali dia pilih, dia terbalik. Dia punya piramid tu. Piramid tu dia akan tukar. Jadi untuk kepada majikan di luar sana, pilihannya adalah mengikut pada piramid yang saya ceritakan tadi lah. Elimination, substitution, engineering control, administrative control dan juga PPE. Jadi untuk Seksyen 18B ni kira sekarang ni untuk majikan adalah satu yang mandatori dan diwajibkan kepada semua lah. Dia tak kira company tu besar ke kecil ke apa semua. Betul. Memang dia buat. Ya betul. Seperti dekat dalam OSHA kita pun dah mention lah. Untuk 10 tempat kerja, 10 sektor industri yang mana kita ada sebenarnya 3 lah. 3 yang mana kami tak boleh untuk cover. OSHA ni tidak terpakai kepada pertamanya berkenaan kepada tentera. Tentera memang kami tak boleh masuk lah. Tak boleh kacau. Tentera adalah di bawah tentera. Kedua adalah ordinan perkapalan. Maksud ordinan perkapalan ini kapal-kapal yang berlayar. Tapi apabila mereka berlabuh, contohnya mereka berlabuh, dia tak termasuk di bawah ordinan perkapalan lah. Apabila sawah tu diturunkan. Jadi kalau macam untuk bot-bot ni, kadang-kadang dia ada kita panggil apa, keliling bot tu saya lupa. Macam kerang-kerang lah. Semua tu. Jadi dia akan menyembuh pasir dan sebagainya kan untuk membersihkan. Itu masih tertakluk di bawah OSHA. Tapi kalau dia telah pun mengangkat sawah dan bergerak, tidak tertakluk. Dan yang ketiga berkenaan dengan perkhidmatan domestik. Maksudnya kita ambil pembantu rumah, kita ambil contohnya macam orang luar yang datang beri salam kat rumah, kenapa nak potong rumput, kita ambil. Itu tak termasuk bawah. Jadi 3 perkara ni tak terlalu. Jadi yang 10 yang lain ni termasuk jugalah udara, air, darat dan sebagainya, sektor perkhidmatan, sektor pembuatan, semua tertakluk kepada akta kita yang mana semua wajib untuk menjalankan heret tersebut. Tadi kan Cik Fakri bagi tahu kebanyakan majikan memang confuse kan. Lagi satu saya nampak dari perspektif yang satu lagi, kalau ikutkan majikan Seksyen 18B ni, kita wajibkan majikan untuk dokumenkan semua hasil penilaian yang mana yang dah buat tu, dia kena dokumenkan kan. Jadi rekod apa sebenarnya yang kena simpan dan berapa lama majikan kena simpan rekod ni? Betul, soalan yang bagus. Banyak juga persoalan berkenaan dengan perkara ini. Majikan tanya berapa lama nak kena simpan, adakah dokumen ini perlu untuk direkodkan. Sebenarnya untuk pengetahuan, JKKP ada satu kita bangunkan lah, kita panggil sebagai Occupational Safety Health Workplace Assessment ataupun OSHWA. Senarai semak yang kita bangunkan. Macam saya rasa semua majikan pun ambil tahulah berkenaan dengan perkara ini, sebab bagi mana-mana satu syarikat
dia perlu untuk patuh terlalu banyak undang-undang. Betul. Sama juga di bawah JKKP. Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan ada 68 peruntukan seksyen. Banyak tu. Okey. Jadi dah nak baca ayat undang-undang dah susah kan. Okey, jadi kita ada 68 seksyen di bawah OSHA tersebut. Dah 68 seksyen. Kita ada pula 10 peraturan lain di bawahnya. Contohnya macam penggunaan bahan kimia, kita panggil use regulation, pendedahan bunyi bising, kita ada peraturan perpasangan bahaya besar dan lain-lain lagi lah. Ada 10 tadi. Dan di setiap satu tu pula ada lebih kurang 20 ke 30 peraturan lain yang di bawahnya. Belum termasuk lagi dengan industri code of practice dan sebagainya. Memang takkan ingat lah semua. Betul. Jadi kita bangunkan satu checklist yang mana dia merangkumi semua yang diperlukan oleh majikan untuk kita bantu majikan sama-sama untuk memperbaiki lah berkenaan dengan dua perkara. Dokumentasi dan juga fizikal di tempat kerja. Dalam dokumentasi ini berkaitan dengan dokumen seperti yang Puan ceritakan tadi lah, tanyakan. Jadi dekat dalam tu ada menyatakan berkenaan dengan high rate tersebut. Jadi dia perlu untuk senaraikan. Contohnya macam apa bahaya kat situ, apa risiko yang wujud. Kita buat identification kat situ Ya, lah. betul. Dan dokumen itu sekarang boleh untuk diterjemahkan dalam bentuk digital pun. Tak ada masalah. Macam rasa kita pun dah masuk ke alam digital. alam baru lah, teknologi semua kan. So kita boleh gunakan. Kami tiada masalah jika dokumen itu secara bertulis ataupun secara computerized. Pun boleh secara apa kita panggil secara hard copy ataupun soft copy. Sebab sekarang dah macam-macam. Sebab kita tengok bagaimana inovasi, ada majikan-majikan yang buat inovasi. Semua tempat kerja pakai QR je semua. Contoh dia masukkan prosedur kerja selamat pakai QR, high rate pakai QR. Jadi sebenarnya betul. Dokumen-dokumen yang kita buat ni sebenarnya bukan untuk majikan semata-mata. Dokumen ini perlu diberikan kepada pekerja sebab pekerja yang menjalankan kerja. Pekerja yang terdedah dengan bahaya, pekerja yang terdedah dengan hazard tersebut. Jadi dokumen itu perlu ada maklumat-maklumat tersebut. Adalah semua dalam OSHA tu memang ada. Dan OSHA tu dia dah nyatakan. Contohnya dokumen bahan kimia perlu diadakan. Dokumen hazard di setiap tempat kerja, di setiap proses kerja. Ya, semua kena masukkan. Dan untuk berapa lama rekod itu perlu disimpan. Okay. Dekat dalam undang-undang kita tiada peruntukan jelas berkenaan dengan berapa lama rekod disimpan untuk high rate tersebut. Tetapi selagi mana proses kerja itu sama dan proses itu sama, dia perlu simpan, kita cadangkan. Ini cadangan ada lebih kurang dalam tempoh 7 tahun lah. 7 tahun. 7 tahun seelok-eloknya untuk disimpan. Sebab kita tengok kalau jika ada sebarang perubahan proses, dia kena ubah benda tu. Ikut Ya, yang terkini. dia kena ikut. Tetapi juga ada dalam peruntukan undang-undang, contoh macam perkiraan. Perkiraan tu adalah termasuk high rate. Dan untuk bahan kimia dan bunyi bising, untuk perkiraan adalah lain sikit. Hazard bahan kimia, kita akan buat perkiraan itu melalui chemical health risk assessment ataupun penaksiran risiko kesihatan kimia. Penilaian bunyi bising pun lain. Jadi itu mereka dah letakkan dekat dalam peraturan-peraturan yang tetap lah. Contohnya macam use regulation untuk bahan kimia. Dalam tu dia letakkan perlu untuk disimpan rekod tersebut dalam tempoh 30 tahun. Wow. Yang itu agak lama, 30 tahun. Sebab untuk bahan kimia, dia ada dua lah. Satu boleh jadi acute effect serta-merta. Contohnya macam memang boleh kena bau ke apa. Bau ke boleh pingsan ke kan, dan boleh menyebabkan kematian. Tapi kalau untuk chronic effect, contoh chronic effect ni yang boleh menyebabkan kepada kemandulan, jangka masa panjang. Ya, betul. Jangka masa panjang. Sebab itu dia tetapkan untuk 30 tahun. Tapi untuk high rate ini dia tiada peruntukan khusus. Jadi kita cadangkan sahaja sebagai untuk 7 tahun untuk perlu disimpan lah. Selagi mana tiada perubahan proses. Bila ada perubahan, majikan kena buat high rate baru. Ataupun jika ada kemalangan berlaku, high rate itu perlu untuk dipinda semula. Jangan buat yang sama je. 30 tahun tu, accident 20 kali pun, high rate yang sama je. Jadi maksudnya high rate itu kurang tepat daripada untuk mengatasi masalah kemalangan tersebut. Saya tertanya Cik Fahri, kalau dari segi kekerapan dalam tempoh setahun ke 2 tahun tu kan, berapa kali? Tadi kita dah simpan lama lah, kalau kita dah buat sekali boleh simpan lama. Tapi kalau macam setahun tu, berapa kali nak kena buat? Kekerapan untuk buat untuk buat high rate. Ya. Okey, ni sebenarnya kita tengok balik. Saya kena cerita juga ni balik. Kena dengan high rate ni. Okey. Bagaimana sebenarnya hazard identification, risk assessment, risk control ni, kita kena tengok hazard itu mengikut pada proses kerja yang pertama lah. Kemudian kita kena tengok juga bahaya dan yang paling penting adalah metrik risiko ni. Okey, metrik risiko ni kita kena tengok dulu. Okey, kalau dia akan macam ni. Risiko ni adalah
kesan kepada hazard tadi. Betul. Okey, cuma dia ada metrik dia daripada 1 hingga skala 1 hingga skala 5. Skala 5 ini risiko tu boleh menyebabkan kematian. Contohlah 5 adalah kematian, keempat ni hilang upaya kekal, ketiga ini cedera dan lain-lain, dan satu ni memang tiada apa-apa yang berlaku tapi kemalangan berlaku. Cuma dia tidak cedera. Okey. Dan kebarangkalian, itu adalah kepada keterukan lah. Risiko adalah keterukan. Darab dengan kebarangkalian ataupun likelihood kita panggil. Kebarangkalian ni pun sama skala dia 1 hingga 5. Okey, 1 itu paling jarang berlaku lah dan 5 ini kerap berlaku. Jadi kalau markah hujungnya untuk risiko tu kebarangkalian darab dengan likelihood, dia ada skala dia 1 hingga 4 adalah hazard yang rendah, risiko yang rendah. Okey, 5 hingga ke 15, okey 5 hingga ke 15 adalah sederhana. Jadi tindakan perlu dibuat. Dan yang terakhir adalah daripada 16 ke 25 adalah hazard risiko yang tinggi. Jadi bila risiko yang tinggi ini kena ambil immediate action. Jadi untuk jangka masa tu kita bergantung kepada risiko tersebut. Kalau contohnya 1 hingga ke 4 tadi, 1 hingga ke 4 kurang risiko, kita boleh katakan yang risiko tu tiada. Bukan kata ada lah, maksudnya risiko tu sangat rendah. Sangat rendah. Jadi dia boleh teruskan sahaja. Tidak perlu untuk dipindah semula. Tapi apabila risiko mereka buat hazard high rate, risiko tu metrik sangat tinggi, 15 ke 25 tadi. Jadi dia kena buat seberapa kerap untuk mengurangkan. Untuk mengurangkan. Tapi biasalah industri, saya cakap terus terang, saya practice speaking kan, dan juga kepada penonton. Practice industri. Ya, betul. Praktis industri ialah biasa dia akan tukar setahun sekali. Bahaya berat ke, tak bahaya ke, setahun sekali. Sebab tu kita cuba nak tukar main industri ini. Betul. Daripada kalau kita tengok high rate tu memang tinggi, sangat tinggi, boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Mereka kena buat risk control yang lebih banyak dan lebih kerap. Baru mereka kena tukar balik, kena revise. Hari ini bukan dia sekali buat, dah. Apa yang boleh pilih? Dia tak boleh. Kadang-kadang dia buat ni sebab cukup syarat je. Sekali buat, lepas tu dah. Itu yang biasanya berlaku lah. So, sebenarnya kena ikut risiko lah. Risiko lebih tinggi, lebih kerap kita kena buat. Jadi kita tidak menetapkan lah untuk berapa lama kena buat, untuk start setiap tahun. Tapi lagi-lagi bila ada kemalangan. Bila ada kemalangan itu memang perlu dalam seberapa segera. Selepas buat analisa kemalangan, kita akan tengok adakah punca tu daripada mana. Adakah punca daripada daripada manusia sendiri, mesin, daripada method cara dia kan. Dia kena tengok dan diperbetulkan. Bila diperbetulkan, dia kena pula revise balik high rate dan tengok berapa kawalan risiko yang terakhir tu. Tengok dia punya risk metric, berapa sebenarnya dapat 1 hingga 25 tadi. Tapi bila kita tengoklah 15 ke 25 action kena ambil. Tapi kalau dah 20 tahun masih 15 ke 25 tu memang tak boleh jadi apa. Itu yang BATP akan masuk, tindakan terpaksa kami ambil. Sebab kalau tindakan kami tak ambil, sampai bila-bila lah 25 je dia punya bahaya. Tak ada apa-apa langkah untuk risiko tu. Okeylah, tadi kan Cik Fakir dah bagi tahu memang Seksyen 18B ni memang wajib lah, memang kena, semua majikan kena buat high rate ni. Jadi apa sebenarnya konsekuensi ataupun kesan kepada majikan yang mana kalau dia tak buat high rate ni? Saman ke, kompang ke, ataupun boleh terus dakwa kat mahkamah ke, macam mana? Okey, sebenarnya boleh. Boleh. Sebenarnya boleh untuk terus didakwa ke mahkamah, tapi kita ada flow dia lah. Flow dia biasanya bila kita tengok, kita akan tengok dia punya proses kerja, bahaya yang terlibat, dan kita akan tanyalah juga kepada industri tersebut kenapa dan bagaimana kan. Jadi pertama sekali langkah yang biasa kami akan ambil adalah kita akan mengeluarkan dahulu notis pembaikan. Kita akan panggil notis pembaikan untuk mereka membuat high rate tersebut. Improve lah. Kita panggil sebagai notice of improvement. Okay. So bila kita tengok notice of improvement, kita akan kasih tempoh. Biasanya kita akan kasih tempoh dalam 2 minggu ke 1 bulan untuk membuat high rate tersebut. Dah buat tadi maksudnya berdasarkan report lah. Ya, report. Dia kena ada dikeluarkan kepada kita, ditunjukkan mengikut proses kerja tu, apa hazard, apa risiko, apa kawalan risiko dia. Jadi bila mereka dah hantar balik kepada kita, kita akan tengok dan kita akan semak. Kalau tak ada masalah, kita akan benarkan dan kita akan batalkan notice of improvement tersebut. Tapi jika bahaya itu kita tengok memang serta-merta, kita ambil lah hazard biasanya di kerja dekat tempat tinggi construction kan. Kadang-kadang tak faham hazard tu dia kata kerja tempat tinggi. Hazard tu macam saya kata tadi, hazard adalah sesuatu keadaan yang berpotensi menyebabkan bahaya. Tapi kadang-kadang majikan dia faham kerja tempat tinggi je bahaya. Tak. Bukan tempat tinggi je bahaya. Tapi contohnya
tempat tinggi yang tiada penghadang ataupun tiada penghalang. Contoh kalau kita dah letak penghalang, tak boleh orang jatuh. Betul. Tapi kalau tiada penghadang, jadi kita tahu itu memang Risiko. pekerja sangat tinggi. Bila sangat tinggi, kami akan mengeluarkan kita panggil notice of prohibited. Notis larangan. Ya, serta-merta kawasan kerja tersebut tidak boleh untuk digunakan lah. Kami tidak start semualah. Kita takkan stop semua. Kita akan stop kawasan yang terlibat tu sahaja. Contoh tempat tinggi lah. Contoh bahan kimia itu memang kita tengok memang boleh mencederakan, contoh gunakan asid, tapi tak pakai apa-apa PPE dan sebagainya pun kita boleh stopkan. Jadi tindakan kita adalah kita akan keluarkan notis dahulu. Notice of tadi, notice of improvement, notice of prohibition. Notice of prohibition. So maksudnya memang kita larang untuk mereka gunakanlah tempat tersebut. Notis tersebut kita akan bawa ke mahkamah kalau kita bawakan kes itu ke peringkat yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau tak buat saja pun, ada kemalangan ataupun tidak, sebenarnya memang telah menjadi satu kesalahan. Sebenarnya undang-undang kita ni adalah strict law. Bukan kami kerajaan perlu memberitahu kepada rakyat, tetapi sebenarnya rakyat yang perlu tahu tentang undang-undang. Banyak majikan akan kata, cik saya tak tahu lah. Tak ada pun keluar dekat TV dan sebagainya. Kita ambil konsep, saya kasih contoh mudah. Contoh kita nak masuk ke Thailand. Siapa yang kena tahu undang-undang negara Thailand? Kita pelancong ke ataupun orang Thailand kena beritahu kat kita? Kita lah. Kita. Contohnya kita masuk Thailand tak boleh bawa vape. Kalau kita bawa, kita kena saman. Boleh ke kita sebagai pelancong cakap, saya tak tahu lah Thailand ada bawa vape. Sama juga dengan OSHA. Sama juga konsep pergi Singapura, kita tak boleh bawa chewing gum. Kalau tak kena $1,000 Singapore dollar. Sama juga macam majikan. Biasa saya akan terangkan kepada majikan macam tu. Mereka memang biasalah berdolak dalik macam tu. Tapi kita kena terangkan, kita memang strict law. Bila kita jumpa, itu satu kesalahan. Sama juga macam undang-undang jalan raya. Tak memakai tali pinggang keleda. Pakailah macam mana. Boleh ke tak boleh kita bawa kereta? Boleh. Tapi ketika polis datang, bukan polis datang, maksudnya tak pakai. Maksud itu saman itu dikeluarkan dan boleh dimasukkan ke mahkamah. Kita tak boleh kata kita tak tahu. Tapi sebenarnya salah ke tak kita tak pakai tali pinggang? Salah. Sama juga macam undang-undang OSHA ni adalah satu yang bersifat jenayah sebenarnya. Jadi kalau contohnya majikan jalankan kerja tanpa high rate ni, mereka melakukan kesalahan. Sebab melibatkan nyawa. Melibatkan nyawa. Tapi tindakan tu kita ambil bila biasanya pegawai datang. Kadang-kadang kita akan datang, tak buat. Sebab tu tindakan kita ambil dan boleh terus masuk ke kes mahkamah. Tapi kita akan tengok juga budi bicara kita juga. Kalau betul-betul risiko tinggi tu biasa kita akan bawa kes ke mahkamah. Tapi kalau macam contohnya dia memang betul-betul IKS, pekerja baru 4 orang, 5 orang, biasanya kita akan bimbing. Macam di DOSH pun kita ada macam saya di bawah seksyen penguasaan. Lebih pada bersifat menyeluruh lah. Kita ada satu lagi seksyen kita panggil industri kecil sederhana. Mereka lebih kepada membantu. Membantu kepada syarikat IKS. Kadang-kadang IKS pekerja 4 orang, 5 orang kan. Jadi macam guide dulu. Kita guide dulu. Kita pun kerajaan, kita ada budi percaya dan kita tak terlalu kejam. Kalau macam tu kita boleh bantu. Banyak peruntukan yang telah diberikan, contoh daripada Perkeso, daripada NIOSH. Kita ada peruntukan secara percuma. Tapi ini kadang-kadang yang berlaku ialah majikan macam percuma pun tak nak. Kan kita nak bantu pun susahlah pekerja saya. Okey, contoh pekerja 5 orang. Kita ada buat kursus secara percuma untuk mengajar hairat ni. Jadi tak payah nak pergi ke tempat lain yang lebih mahal kan. Tapi hantar nama. Tapi pada hari kejadian tak muncul. Itulah yang kena antaranya lah ya. Betul. Itu cabaran yang dihadapi. Betul. Tapi berbalik pada persoalan kita tadi, Cik Fahri. Kita tadi apa notice of improvement, notice of prohibition. So lepas tu boleh terus bawa ke mahkamah. So up kepada saman atau compound tu berapa biasanya? Biasanya, okey. Begini, untuk kes OSHA pindaan yang baru, KKP 1994 pindaan 2022, kita tiada lagi peruntukan untuk compound. Semua kes di bawah JKKP adalah melibatkan kes pendakwaan di mahkamah. Dakwa. Dakwa di mahkamah lah. So sekarang ini di mahkamah session sebab hukuman kita RM500,000. Jika hukuman kita di bawah RM10,000, contoh peraturan di bawah RM10,000, kita akan ke mahkamah magistrate sahaja. Dan RM10,000 hingga ke maksimum kecuali hukuman mati disebabkan jenazah ke apa tu, itu dia di bawah mahkamah session. Jadi kita akan bawa ke kes pendakwaan. Kes
kes pendakwaan yang mana hukuman memang boleh cecah sampai RM500,000. Namun di mahkamah dia ada prosedur yang lain lah. Kita panggil sebagai prosedur pendakwaan. Lepas tu kita nak bicara, mungkin mereka kena lantik lawyer, dan juga faktor mitigation. Mitigation ni faktor pengurangan hukuman. Jadi majikan boleh merayu terhadap hukuman tersebut. Mungkin daripada RM500,000, kemungkinan mereka mengalami masalah yang serius berkenaan dengan keuangan, hukuman tu boleh jatuh kepada 10%, mungkin jadi RM50,000 dan sebagainya. Untuk hukuman JKKP memang di luar bidang kuasa kami, itu di bawah bidang mahkamah. Tapi kalau dah berlaku 2-3 kali, biasanya pegawai pendakwa ataupun kita punya penasihat undang-undang akan minta hukuman yang agak tinggi. Sebab berulang. Bila berulang, kadang-kadang kejadian tu kesalahan sama. Gagal mengadakan high terhadap kerja ini, terhadap contohlah, kita akan boleh tuduhan high ini untuk pendakwaan boleh menjurus kepada berapa banyak proses kerja yang terlibat. Contohlah, kemalangan pertama berlaku dekat bahagian store untuk mengangkat barang. Kita boleh mengatakan kemalangan itu berlaku disebabkan kegagalan mengadakan high di kawasan proses tersebut. Tiba-tiba pula kemalangan pula berlaku pula dekat bahagian jentera. Kita boleh kata kegagalan untuk mengadakan high di kawasan jentera tersebut. Jadi kalau tak pernah berulang-ulang dan contohlah satu sekali itu berlaku 3 serentak. Jadi 3 lah tuduhan ataupun pendakwaan boleh dikenakan kepada majikan. Jadi sayang RM500,000 kan. Banyak tu. Okey, Cik Fakri. Ya, saya. Ada tak setakat ni yang di pengetahuan Cik Fakri, mana-mana syarikat di Malaysia ni yang memang ada kes didakwa? Apa pengajaran kita boleh ambil daripada kes tu? Pengajaran sangat banyak sebenarnya. Banyak tapi very short kan. Sebelum pada pindaan lah, sebelum 18B, kita lebih kepada section 15-1 atau 15-2B lah berkenaan dengan perkiraan. Memang sangat banyak syarikat-syarikat yang telah pun didenda. Ada yang pernah didenda RM10,000, ada yang didenda RM50,000 maksimum ketika dulu lah. Jadi memang ada. Memang sangat banyak, dan boleh tuan-tuan dan juga para penonton boleh refer kepada kita punya website. Sekarang ni kita ada pamerkan ataupun kita keluarkan sebenarnya tindakan pendakwaan yang telah pun selesai. Tindakan pendakwaan yang telah pun selesai kita ada pamerkanlah dekat dalam website kita www.dosh.gov.my, yang mana tuan boleh tengok dekat situ, tengok ada siap nama syarikat pun ada. Memang dipaparkan sebagai pengajaran kepada industri-industri luar sana supaya buat dulu. Jangan, macam saya kata tadi, jangan kita bersifat reaktif. Kemalangan dah berlaku, baru nak buat. Hari ini mudahnya sebenarnya, tapi mereka buat susah. Jadi antara pengajaran yang kita dapatlah, daripada kita bayar hukuman RM500,000, kita ambil dah, RM500 mungkin terlalu tinggi lah. Kita ambil je, kalau RM50,000, lebih baik mereka mungkin boleh melantik konsultan. Melantik konsultan untuk berikan balik kepada pekerja. Mereka buat latihan kepada pekerja, latihan bahan kimia, latihan ERT, latihan high-rate, beli PPE dan sebagainya. RM50,000 mereka boleh salurkan kembali kepada pekerja. Dan yang paling sedap sekali ialah nama mereka tak termasuk lah dekat dalam kita punya senarai syarikat-syarikat yang pernah didakwa. Sebab kalau syarikat pernah didakwa ni kita ada dia punya data, jadi benda tu sebenarnya tak cantik lah untuk prestasi company. Dia punya indikator, lagging, kita panggil sebagai penunjuk KPI mereka tu agak tak cantik lah berkenaan dengan KKP ini. Kalau di Pahang ni, Cik Fakri, biasanya industri mana yang banyak kes-kes ni yang terlibat dengan ni lah yang kalau di Pahang ni, kalau di Pahang untuk pengetahuan semula untuk tahun 2026 ini sehingga sekarang kan, unfortunately lah kita telah pun merekodkan 8 kemalangan maut lah. Daripada yang tahun ni banyaklah sebenarnya 8 kemalangan maut. Jadi sebenarnya kita cuba untuk elakkan, tapi sukar juga untuk industri mengelak benda tu, mungkin disebabkan ada faktor-faktor yang mereka tak buatlah sebenarnya kan. Jadi kalau dekat Pahang ni paling tinggi adalah daripada sektor sebenarnya adalah pembuatan lah. Pembuatan. Jadi kita ambil ranking lah. Saya pun ingat lupa je dia punya ranking tu. Jadi pembuatan, pertanian dengan pembinaan. Pembuatan, pembinaan dan juga pertanian. Kalau tahun lepas pertanian. Pertanian adalah merekodkan yang tertinggi lah, lebih kepada jentera. Penggunaan jentera lah. Jentera terbalik. Ini pun baru juga. Yang paling latest, jentera terbalik. Pada tahun ini. Kematian lah tu? Kematian. Melibatkan kematian. Kebiasaannya jentera dekat
ladang-ladang. Okey. Okey. Kadang-kadang mereka ni dia tidak menjaga jentera tu dalam keadaan yang baik lah. Oh, maintenance. Maintenance. Sekarang yang pertama maintenance. Kedua Hmm. adalah berkenaan dengan kompetensi pekerja tersebut. Ada kita Mengendalikan juga tu. pekerja asing. Oh, Pekerja asing tu dikasih kunci, bawa lah. You boleh bawa. Boleh. Lepas tu pula orang gini belakang yang tolong tu pula juga pekerja asing. Kepala geling je. Tak tahu kepala geling tu suruh jalan tu suruh ke depan tu kepala dia geling je lah. Maksudnya geling tu boleh lah. Mereka akhirnya pekerja asing dia ada sign word yang sendiri. Yelah. Body language So, sendiri. sama faham bahasa yang lain kan. Jadi apa yang berlaku ada juga dia melanggar kawan sendiri kat belakang. Allah. Sebab ketika kerja dijalankan dengan lori, dengan shovel, dengan jentera yang lain. Semua serentak. Betul. Lepas tu pula bunyi lori, bunyi apa tak dengar. Kawan tu belakang belakang dah jerit-jerit tapi itulah Sendiri yang langgar. sendiri yang langgar. Sebab itu untuk jentera mereka kena ada, kata-kata kena ada kawalan dia. Contoh kawalan dia ialah mengadakan, contoh kita akan ambil siren kalau macam contoh dia nak mengundur. Ataupun dia kena ada cermin sisi. Ini kadang-kadang macam cowboy je lah. Ada macam tak ada. Ada ataupun tak ada macam itulah. Ataupun itu tak apa. Kadang-kadang tu tempat duduk tu pun tak ada. Bayangkan, ada kita pernah jumpa dekat ladang, tempat duduk untuk jentera tu tak ada. Macam mana? Dia duduk sambil berdiri. Dia bawa sambil berdiri. Maintenance lah. Maintenance. Jenis Betul. jentera tu sendiri. Jadi mereka memang kena tengok sebenarnya. Kena tengok. Itulah yang paling tinggi lah kalau kita tak faham. Jadi kami fokuskanlah untuk operasi-operasi macam tahun ini pun kita just kami nak maklumlah kami pun ada juga operasi berkenaan dengan traktor juga akan dijalankan tahun ini. Dan ada juga kita ada operasi pencegahan bersama dengan Perkeso. Kami juga ada buat libat urus juga dengan NIOSH. Dengan NIOSH untuk bantulah mana-mana tempat kerja yang perlukan penyelaras keselamatan kesihatan, penyelaras KKP atau dipanggil sebagai OSH coordinator lah. Untuk maklumat moderator, mana-mana tempat kerja sekarang wajib untuk ambil seorang OSH coordinator kalau mereka ada 5 orang pekerja dan ke atas. Tujuannya adalah untuk memantau keselamatan dekat tempat kerja. Lepas tu dia kena buat HIREC ni, kena simpan data-data dan semua kena ingat. HIREC ni kan, dia bukan paperwork semata-mata. HIREC ni adalah penentu kepada keselamatan kat tempat kerja sebenarnya. Begitulah. Okey. Jadi memang tadi macam Cik Fakir beritahu tadi, kalau company ataupun syarikat ada 5 orang pekerja dan ke atas, kena ada OSH coordinator. Betul. Seorang. So OSH coordinator dia bertanggungjawab buat segala penilaian risiko di tempat kerja. Okey, Cik Fakir, tadi ulasan Cik Fakir sebelum ni banyak menekankan Seksyen 18B ni kepada tanggungjawab majikan. Jadi kalau saya sebagai pekerja, apa peranan yang saya boleh ambil untuk membantu majikan dalam menguruskan risiko ni? Okey, baik. Pekerja ni sebenarnya bukannya kita letakkan ke belakang. Sebenarnya majikan dan pekerja kena sama-sama. Majikan, pekerja kena sama-sama untuk menggembling tenaga bagi memastikan KKP dekat tempat kerja. Apa gunalah kalau macam majikan dah buat macam-macam tapi pekerja tak follow pun. Sebenarnya untuk pekerja, mereka ada di bawah Seksyen 24, tanggungjawab pekerja. Contohnya ada pekerja yang degil lah kan, pakai PPE, cuba merosakkan jentera dan sebagainya. Mereka juga boleh dituduh. Untuk sekarang adalah RM2,000 untuk penalti kepada Seksyen 24 Ya betul, Seksyen 24 lah kewajipan sebagai pekerja. Dan sebenarnya pekerja ni bukan sebagai, orang boleh katalah, dia bukan just untuk berada dekat tempat kerja untuk nak keluarkan barang aja. Diorang bukan sebagai operator. Sebenarnya mereka juga adalah mata dan telinga kepada pihak JKP juga. Dan juga berkenaan dengan KKP dekat tempat kerja. Jika pekerja ini tidak menyuarakan pandangan, pendapat ataupun aduan berkenaan dengan keselamatan tempat kerja, majikan tak tahu. Betul. Betul. So majikan tidak berada di situ sepanjang masa pekerja kan yang ada. Majikan tak tahu pun. Majikan biasanya kadang berada kat mana? Luar negara. Betul. Dekat KL. Yang ada kat situ mungkin pengurus sahaja. Lagi-lagi saya rasa kalau macam kawasan site kan, ladang, memang tiada. Jadi mereka sebenarnya pekerja ni bertanggungjawab untuk memastikan kawasan mereka bekerja tersebut. Tetapi mereka boleh menyalurkanlah maklumat, lakukan aduan dan sebagainya. Mereka pun untuk pekerja ni, dia terlibat lah. Mereka sebenarnya perlu terlibat sekali dalam membentuk HIREC. Bukan kita kata OSH coordinator itu sahaja. Kadang perlukan pandangan daripada pekerja. Takut kita buat one man show, kita overdo, kita shock sendiri, jadi susah juga. Jadi kita kena tengok, mungkin kita akan minta pekerja memakai, contoh dalam tu kita buat HIREC,
SHO safety officer ataupun koordinator, dia akan minta buat highlight. Lepas tu kawalan risiko adalah memakai PPE selama 8 jam. Pakai PPE 8 jam, kerja ngamuk lah kan. Pakai 8 jam, panas. Sebab dia tak pernah rasa, dia tak duduk kat situ. Dia duduk kat pejabat. Jadi dia kena berbincang bersama-sama. Mereka perlu terlibat dalam pembentukan highlight tersebut dan kawalan risiko yang sepatutnya. Contohnya, apa kata daripada kita pakai PPE tu, kita buat adjustment kepada jentera tersebut. Kita buat kawalan kejahteraan ataupun kita tutup. Paling senang kita ambil macam pick launcher lah untuk nak ada tekanan. Kadang-kadang dia akan bunyi pum gitu kan. Apa salahnya kita tutup sahaja. Ataupun contohnya ada bangunan kita duduk kat bawah, atas kita ni ada tangki air. Tiba-tiba akan bunyi air kan. Kita ambil secara simpelnya, dekat pejabat pun terkesan. Tak salah buat kawalan kejahteraan, mungkin letak spring buffer dekat bawah ni. Spring buffer dekat atas, dekat bawah tangki air, jadi air yang masuk pun tak akan berbunyi sebab dia akan ada kelegaan bunyi lah dekat bawah. Kita akan ada macam silencer, macam tu. Jadi mereka kena kasih cadangan. Sebab kalau sebenarnya kita ada satu lagi di bawah undang-undang peraturan berkenaan dengan Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja tahun 1996, yang mana di bawah peraturan tersebut, jawatan kuasa kalau tempat kerja itu ada 40 orang dan ke atas perlu membentuk jawatan kuasa. Dia perlu ada komposisi lah, ada pengerusi, dia ada setiausaha, biasanya kita akan pakai SHO ataupun OSH coordinator tersebut, 2 wakil pekerja, 2 wakil majikan. Jadi mereka akan berbincang ataupun melakukan mesyuarat setiap 3 bulan sekali dan membincangkan berkenaan dengan KKP. Jadi penglibatan pekerja untuk mengadakan HIRAC boleh dibincangkan dekat dalam mesyuarat. Lupa juga saya berkenaan dengan OSHWA tadi. Saya cerita yang dokumentasi kan. Ada satu lagi OSHWA fizikal. Yang mana fizikal itu adalah berkenaan dengan bahaya dekat tempat kerja ataupun hazard tempat kerja. Jadi jawatan kuasa boleh gunakan OSHWA fizikal ini untuk mengenal pasti. Kita lakukan serai semak, kita simak satu-satu. Sebelum masuk ke mesyuarat, kita tengok kawasan tempat kerja. Mana yang berisiko. Mana-mana tempat berisiko dibincangkan. Tapi kita tak naklah bincang dalam tu, bincang gaji, bincang masa lebih, bincang OT, tak. Fokus pada KKP. Pada KKP sahaja. Jadi, dan yang terakhir untuk pekerja ni, biasanya pekerja suka menyembunyikan lah. Suka menyembunyikan ataupun saya tak tahu apa. Diorang takut kalau diorang memberitahu, diorang takut didiskriminasi. Ataupun mungkin mereka ignorance, rasa nampak tapi tak nak ambil orang kata tanggungjawab tu lah untuk melaporkan kan. Biasanya pekerja tu lah yang kena laporkan. Ya, jadi pekerja sebenarnya kena melaporkan kemalangan kepada majikan. Kena melaporkan kesalahan. Tapi biasalah, bila melaporkan kesalahan, orang akan kata, wah polis kilang ke? Mata-mata ke? Tapi saluran itu mungkin boleh memerlukan saluran yang betul. Kebiasaan dan kebanyakan industri, mereka dah ada whistleblower dah. Ya, whistleblower polisi. Whistleblower polisi, diorang dah kata tak ada masalah pun untuk melaporkan. Kalau betul-betul memang berbahaya, kita nampak kan? Dia ada laluan, takkan kita nak biar. Kita perlu untuk bercakap juga. Tapi kebiasaannya lah biarlah. Tapi kena ingat, kita kena ambil analogi mudah aja. Kita ambil cermin, kita tengok dekat cermin tu siapa kita. Kita adalah pekerja. Kalau kita tak ada, kilang tu boleh jalan ke? Tak boleh. Kalau kita tak ada untuk melaporkan, perkara itu boleh untuk diambil tindakan. Tak boleh. Betul. Macam tu kita, benda tu adalah mencerminkan kita sendiri juga. Dan satu lagi, saya rasa yang paling penting kena ingat, bila benda melibatkan nyawa sangat penting. Bila melibatkan nyawa sangat penting, jadi kena cakna orang kata kan. Orang faham kata kena cakna, kena ambil berat. Betul. Kalau benda berisiko, kena laporkan. Betul. Itu adalah sebenarnya tanggungjawab pekerja. Jadi jangan takut sebab dalam undang-undang kita pun kita ada. Contohnya lah melaporkan sesuatu yang berkenaan dengan KKP. Kami ada berkenaan dengan seksyen diskriminasi kepada pekerja. Saya lupa. Seksyen berkenaan dengan diskriminasi majikan kepada pekerja. Kami boleh ambil action kepada majikan. Contoh dia memang melaporkan, memang benda tu berbahaya. Tiba-tiba sebab dia suka melaporkan, dia suka macam buat cerita dan sebagainya, tapi memang betul-betul untuk mengelakkan daripada kemalangan, majikan torture dia dan sebagainya, mereka boleh melaporkan kepada kita. Untuk pengetahuan juga, kita ada terbaru lagi. Untuk tanggungjawab pekerja, kita ada juga di bawah 26A. 26A. Saya maklum lupa. 26A berkenaan dengan di bawah ILO. Di bawah ILO, International Labour Organization, kita ada ambil yang mana pekerja sekarang, undang-undang baru, boleh mengeluarkan dirinya daripada bahaya jika bahaya tersebut tidak untuk dikawal oleh
majikan. Majikan. Contohnya saya katakan tadi, kita ambil sampel contoh bahan kimia. Hmm. Dekat label pun dah nampak dah, memang boleh menyebabkan kepada kanser, boleh menyebabkan boleh terbakar dan sebagainya, oksidasi dan macam-macam lah. Tiba-tiba majikan suruh guna sahaja, PPA tak ada, minta tak dapat. Kita dah beritahu, pekerja dah beritahu kat majikan, okey ini bahaya, memang tak boleh, kita tak boleh guna macam ni. Tiba-tiba pula majikan kata nak rokok, ya rokok lah. Terpulang semua tu. Jadi pekerja ada hak sekarang untuk mengeluarkan dirinya daripada bahaya yang serta-merta tersebut. Yeah. Okey, jadi bila dah keluarkan tu, laporkan kepada kami sebenarnya. Betul. Jika tidak melaporkan, kami juga tidak tahu keadaan di luar sana. Betul. Untuk kita bantu kepada majikan supaya mengelakkan kemalangan yang lebih besar ataupun dahsyat lah yang berlaku. Okey. Terima kasih banyak. So ingat ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada nampak di tempat kerja anda hazard atau keadaan yang berbahaya dan berisiko, jangan takut untuk laporkan kepada JKKP. Betul. Okey. Alright, Cik Ahmad Fakri, kita dah ke soalan yang terakhir kita hari ini. So untuk majikan yang masih belum melaksanakan pengusukan risiko ni secara formal, apa mesej tuan kepada mereka? Dan dari mana mereka sebenarnya perlu mulakan step untuk buat penilaian risiko ni? Okey. Mesej ni berat sebenarnya. Okey. Pertama sekali saya perlu ingatkan, jangan tunggu kemalangan tu berlaku dulu. Ya. Okey, baru tindakan nak diambil. Mereka kena faham, apabila kemalangan dah berlaku, dia macam kalau kita ambil analogi iceberg. Saya suka sangat pakai bukan iceberg. Iceberg. Iceberg, Titanic. Okey. Saya sangat suka pakai analogi supaya memudahkan kita semua faham. Okey, iceberg tu kita nampak yang atas je. Tapi tak nampak yang berada kat bawah tu, berapa dalam ni. Betapa besarnya kat bawah tu. Sangat besar. Untuk JKK, jika ada kemalangan berlaku, dia tidak melibatkan majikan dan pekerja sahaja. Dia akan melibatkan banyak pihak. Dan dia akan menghabiskan masa yang sangat banyak. Masa, wang ringgit, kos. Dan sebenarnya mereka lebih susah sebenarnya bila kemalangan tu berlaku. Mereka kena handle dengan JKKP. Apabila kes dibawa ke mahkamah, mereka kena handle dengan mahkamah. Dan kena ingat, untuk kes mahkamah, dia bukan boleh selesai sekali dua. Dia akan makan bertahun. Ya, boleh makan bertahun. Bila kes perbicaraan. Adakah kes di JKP ni boleh bawa sampai ke 5 tahun? Lama. Disebabkan apabila kita tidak mungkin, apabila mereka gagal untuk membuktikan prima facie dan mereka kalah untuk kes tersebut, mereka boleh untuk merayu ke peringkat yang lebih tinggi, ke mahkamah tinggi. Kalau mahkamah tinggi mereka tak puas hati juga, boleh pula untuk merayu lagi ke peringkat yang seterusnya. Itu yang boleh makan masa 5 tahun tu. Bertahun-tahun. Lepas tu pula, tu yang kedua, berkaitan dengan mereka kena tu. Ketiga pula, mereka kena stopkan production. Contoh production tu berlaku memang tempat yang betul-betul paling penting. Ataupun kita ambil macam nadi. Kalau kilang sawit dia ada satu boiler. Kita panggil untuk nadi jantung kilang sawit ni adalah boiler. Tiba-tiba boiler tu boleh menyebabkan kematian. Kita tutup boiler, tak berjalan langsung kilang sawit. Sebab mereka perlukan tenaga untuk menjalankan jentera-jentera lain. Okey, itu dah bukan kos lagi. Dan tu kerja operation habis. Tak boleh buat apa-apa, memang tutup kilang lah kita panggil. Okay. Kemudian pula untuk pekerja, kalau dah macam tu biasalah manusia akan menyebarkan dan memberitahu kepada orang lain. Kilang ni tak selamat. Reputasi mereka juga buruk. Jadi itu yang kita katakan, tak susah pun majikan. Pertama, ambil sedikit masa, renungkan dahulu. Okay. Apa salahnya kita buat walkabout dulu. Okay. Kita tengok dulu. Macam saya kata tadi, kita dah ada sekarang, kita ambil je lah macam kita gunakan sistem AI sekarang. Saya promote juga AI juga. Okay. Sekarang dah banyak. Kita ada ChatGPT, kita ada Gemini, kita ada Canva AI dan sebagainya. Tak salah pun tanyakan. Okay, boleh tanya soalan mudah aja. Hai Gemini, sekarang saya adalah majikan. Saya nak tahu apa yang saya patut berlakukan kerana saya ingin memastikan tempat kerja saya selamat. Gemini atau ChatGPT akan ceritakan apa yang perlu buat. Just follow. Dan masa saya kata-kata, kita dah ada OSHA yang mana lengkap daripada A sampai Z berkenaan dengan OSHA tersebut. List tu kan? Ya, jadi mereka just ikut follow je. Tapi biasanya majikan bila buat OSHA tu semua grade A je. Jangan pentingkan grading dulu. Tengok dulu betul-betul apa yang sebenarnya kekurangan di tempat kerja. Sebab tu kata yang OSHA fizikal tadi. Tengok pula dekat tempat kerja. Kadang-kadang benda-benda kecil je dia punya stop button tak ada. Jadi kalau apa-apa berlaku macam mana? Pemadam api pun dah expired. Macam tu.
Training pula setahun adalah sekali. Itu pun tunggu lagi duit daripada HRD. HRC. Nak tunggu duit daripada HRD baru nak buat. Sedangkan sebenarnya latihan ini dia boleh mulakan majikan sendiri. Kecuali contohnya macam latihan-latihan yang memang perlukan pihak luar lah. Yang kompeten, contoh macam nak jadi first aider, perlukan kompeten. Tapi kalau sekadar latihan berkenaan dengan proses kerja, yang selamat di tempat kerja, majikan dah boleh buat. Boleh buat AI boleh pula buat prosedur macam mana, boleh buat infografik. Dia sedang ambil je lah paling mudah sekali. Ambil je pelajar-pelajar praktikal yang nak praktik kat tempat kerja, kasih task untuk KKP, lagi baik. Ini cadangan-cadangan lah yang boleh dibuat. Sebab kalau nak majikan nak buat sendiri, banyak lagi mereka kena fikirkan lah kan. Kemudian boleh buat highlight tu secara ringkas dahulu. Buat highlight secara ringkas, lepas tu boleh bertanya dengan pihak JKP sendiri, boleh datang ke pejabat untuk kita bantu. Di pejabat kita ada pegawai bertugas setiap hari. Jadi pegawai bertugas boleh bantu untuk highlight. Sebab highlight ni daripada tahun 94 dah ada dah. Dah lama. Dah lama. Cuma 2022 hingga sekarang ni, itu yang diwajibkan. Betul-betul di bawah Seksyen 18B, tak ada RM500,000. Dan yang terakhir sekali, ambillah tindakan kawalan. Ambil tindakan kawalan tu. Bila kata risiko itu baik, jangan ejah pula. Rupanya ada sebuah ejaz. Tengok markah dia tadi kasi katakan, risiko tu dia dapat, tak boleh ni kadang-kadang ni, jadi 2 darab 6. 2 darab 5, 10. Oh, sederhana, tak bahaya. Tapi dia akan mati tu. Tapi dia akan buat likelihood tu ataupun kekerapan tu sikit je macam tak ada kot. Dia akan ejah benda tu supaya kawalan itu sikit. Itu pun ada berlaku. Ada juga ya. Jadi jujurlah dengan industri anda. Sebab macam saya kata tadi, kalau berlaku, ingat je lah, iceberg tu you tak akan jumpa isu yang atas je. You akan jumpa, kita akan korek sampai banyak lagi isu kat dalam tu sebenarnya, lebih besar dan mungkin lebih berisiko. Sangat berisiko. Bukan sahaja kepada kerajaan you akan berhadapan, termasuk juga berhadapan dengan keluarga. Kena ingat, kalau kerajaan dah buat pendakwaan tu, keluarga masih ada hak untuk buat tuntutan civil. Ada kemalangan, dia buat tuntutan. Dah 2 kali. Sini tuntut 500, pegawai JKP buat kes, ada pendakwaan, kena kita ambil RM500,000. Lepas tu pula, untuk keluarga, dan yang meninggal tu mungkin ayahnya ke suami dan sebagainya, tanggung anak 10, dia boleh tuntut banyak. Mungkin boleh minta sampai 2.4 juta, 3 juta. Jadi, lagi banyak kes pendakwaan yang boleh dikenakan kepada industri atas kegagalan mudah saja. Gagal buat highlight. Nampak macam mudah, tapi tidak. Kena tengok balik konsep yang saya cerita berkenaan dengan highlight tadi. Jika kita tak tahu apa hazard, kita tak tahu risiko yang mungkin, dan kita tak tahu apa kawalan yang boleh kita buat untuk mengawal hazard tadi. Ada pusing-pusing macam tu je. Macam tu ya. Okey, terima kasih banyak Encik Ahmad Fakhri atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk hari ini. So, saya harap perkongsian ini dapat memberi kefahaman yang lebih jelas kepada para majikan, para pekerja dan juga masyarakat di luar sana tentang tanggungjawab dalam mewujudkan keselamatan, persekitaran keselamatan yang lebih baik di tempat kerja. Okay, dan terima kasih juga kepada anda semua yang mengikuti Safety Talk Podcast untuk siri kali ini. Jangan lupa follow dan like sosial media kami dan kita jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.